Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Sembang Digital di Bijis TV. Platform perkongsian ilmu, inspirasi dan inovasi dalam dunia pendidikan. Terima kasih kepada semua yang mengikuti episod kali ini. Kami amat berbesar hati kerana dapat menampilkan dua orang tetamu istimewa yang merupakan pemimpin pendidikan dari Pejabat Pendidikan Daerah Timur Laut Pulau Pinang. Untuk episod kali ini, kita akan membincangkan mengenai kepimpinan pendidikan, hala tuju digital di sekolah serta pandangan terhadap usaha transformasi pendidikan yang sedang dilaksanakan. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi perkongsian bersama tetamu kita. Sebagai pembuka bicara, bolehkah Puan Rashidah memperkenalkan diri kepada para penonton serta berkongsi sedikit latar belakang, tempat kelahiran dan perjalanan kerjaya sehingga berjaya memegang jawatan di Pejabat Pendidikan Daerah Timur Laut? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Okey, pertama sekalinya terima kasih kepada adik Amni dan juga adik Sumaya. Sama-sama. Okey, cikgu banggalah dengan rasa keyakinan diri anak-anak pada hari ini. Okey, mengendalikan podcast di BGS TV. Ya. Okey. Baik, berkaitan dengan soalan tadi. Okey, siapakah saya ini, Puan Rashidah binti Abdul Kadir ni? Okey, dari mana asalnya? Saya berasal dari negeri Pulau Mutiara. Pernah tak adik-adik mengunjungi Pulau Pinang? Belum. Belum lagi. Pernah. Okey. Baik. Baik, Pulau Pinang adalah sebuah pulau yang sangat indah. Okey, dikelilingi lautan, okey, Selat Melaka. Jadi adik-adik ajaklah sama ada ibu bapa ataupun minta Tuan GB bawa ke Pulau Pinang ya. Supaya dapat mengenali negeri Pulau Pinang, tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang sangat cantik dilawati dengan makanan-makanan yang sangat sedap dan lazat. Okey. Baik, berkaitan dengan diri saya Puan Rashidah memang dilahirkan, dibesarkan, bersekolah juga di Pulau Pinang dan masuk universiti pun Universiti Sains Malaysia di Pulau Pinang. Okey, dan mula bekerja pun di Pulau Pinang. Okey. Cikgu memang bekerja dan dapat posting, mula bekerja di sekolah-sekolah di Pulau Pinang juga. Memang sangat taat setia kepada negeri kelahiran saya. Okey. Dan bagaimana daripada asal seorang guru dan boleh sekarang pada hari ini berada di PPD. Okey, ini semua bukan perancangan saya tapi perancangan Allah semata-mata. Kerana tak pernahnya cikgu mimpikan bahawa cikgu akan naik pangkat dan berada di PPD atau JPN dan sebagainya. Jadi bagaimana apabila kita berada di sekolah, maka berlakulah kenaikan pangkat jawatan. Ya. Maka saya terpilih dan terpanggil untuk ke Pejabat Pendidikan Daerah Timur Laut di Pulau Mutiara. Maka saya pun menyahut cabaran dan menerima jawatan sebagai timbalan di sektor pembelajaran. Okey, selama lebih kurang 4 tahun di PPD sebagai timbalan di sektor pembelajaran. Akhirnya, saya sekarang sedang memikul tanggungjawab yang sangat berat iaitu sebagai timbalan di sektor perancangan pula. Okey, di PPD Timur Laut. Itu adalah sedikit perjalanan hidup saya sebagai seorang pendidik. Okey? Bolehkah Tuan Zulfakri pula perkenalkan diri, lahir di mana dan bagaimana Tuan berjaya memegang jawatan di Pejabat Pendidikan Daerah Timur Laut? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada pihak podcast lah kerana sudi untuk
uh, menjemput saya dan Puan Rashida untuk hadir bersama-sama di podcast pada hari ini. Okay, frankly say lah, ini adalah kali pertama saya join podcast. Saya tak pernah join mana-mana podcast sebelum ni dan ini adalah podcast pertama saya. Terima kasih banyak untuk adik Sumayah dan juga adik Amni. Okey, kerana sudi menjemput lah ya, dan juga pihak sekolah. Okey, berbalik kepada soalan yang diajukan tadi oleh moderator tentang saya punya sejarah ni lah ya. Okey, saya lahir di negeri ini juga, Terengganu. Okey, saya lahir di negeri Terengganu. Okey, IC saya 11 IC saya 11, tetapi saya dibesarkan di negeri Kedah. Saya dibesarkan di negeri Kedah kerana kedua ibu bapa saya bekerja sebagai pegawai kerajaan dan mereka berpindah biasalah, berpindah ke negeri lain dan sehingga kini menetap di negeri Kedah dan juga di negeri Pulau Pinang. Itulah ya. Dan juga saya pernah mengajar di sekolah Penang Free School selama 12 tahun. Wah, lamanya. Ya, 12 tahun. Itu adalah sekolah pertama saya dan sekolah terakhir saya. Okey. Untuk pendidikan, bimbingan dan kaunseling. Tetapi sebelum mula-mula masuk dulu, saya diminta untuk mengajar. Subjek bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Tetapi selepas beberapa tahun, semua kaunselor diwajibkan untuk hanya pegang portfolio kaunseling sahaja. Jadi 100% kaunselor. Okey, guru bimbingan kaunseling sepenuh masa lah. Okey, sehinggalah pada tahun 2021 saya masuk ke PPD Timur Laut sebagai penolong PPD Unit Hal Ehwal Murid. Okey, Unit Hal Ehwal Murid. Kemudian saya bertukar ke unit menengah dan tingkatan 6. Okey, seterusnya sekarang saya adalah salah seorang pegawai penolong PPD di unit swasta PPD Timur Laut. Pastinya perjalanan tersebut penuh dengan pengalaman dan cabaran yang boleh menjadi inspirasi kepada guru-guru serta murid yang sedang mengikuti podcast ini. Okay. PPD Timur Laut sering dikaitkan dengan pelbagai kejayaan dalam bidang pendidikan. Apakah pencapaian yang paling membanggakan bagi pihak PPD Timur Laut dan apakah fokus utama yang sedang diberikan perhatian ketika ini? Okey, terima kasih Adik Amni. Kalau kita bercakap tentang PPD Timur Laut, okey, di Pulau Pinang kita ada 5 PPD. Okey, iaitu di pulau kita ada PPD Timur Laut dan Barat Daya, dan di seberang, okey, di Tanah Besar kita ada 3 lagi PPD, iaitu PPD Utara, PPD Tengah dan PPD Selatan. Dan di antara kelima-lima PPD ini, Timur Laut adalah PPD nombor 1. Wow. Okey. Jadi Bagus. itu adalah kejayaan kami dan cikgu tak boleh nak nyatakan satu-satunya kejayaan. Sebab kejayaan di PPD Timur Laut sangat banyak. Dari segi sektor pembelajaran, okey, sektor pembangunan murid, sukan, co-curriculum, SPM, STPM, baru-baru ini juga STPM kita mencapai keputusan yang sangat cemerlang. Jadi banyak kejayaan-kejayaan PPD Timur Laut. Okey? Seiring dengan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan, apakah hala tuju PPD Timur Laut dalam memperkasakan transformasi digital di sekolah-sekolah? Baik, terima kasih. Soalan yang sangat-sangat diperlukan. Okey, untuk hari ini.
Kerana PPD Timur Laut, kita memang menyahut dasar pendigitalan negara. Okey. Apabila kita mengalami zaman COVID, okey, adik-adik dah bersekolah ke masa 2020? Dah masuk sekolah dah? Dah. Dah. Dah ajar berapa tu masa tu? Perakut. Okey, baik. Jadi bila kita imbas kembali sebelum DPN, iaitu Dasar Pendigitalan Negara, kita mula dengan masa COVID tu. Okey, tahun 2020 semua kita terkurung di rumah. Kita tak boleh nak pergi sekolah untuk mengajar ataupun belajar. Jadi semua guru dan juga warga sekolah mau tak mau terpaksa menggunakan digital, terpaksa menggunakan PDPR, komputer, online classes, Google Classroom. Betul? Jadi mau tak mau kita memang kena menerima perubahan ke arah digital. Kemudian negara kita mula menuju kepada IR 4.0, Industrial Revolution 4.0. Mungkin adik-adik belum kenal lagi lah IR 4.0 tu. Betul. Jadi semua ini adalah menghala tujukan negara ke arah pendigitalan. Mengapa? Kerana kita nak negara tercinta kita Malaysia ni mempunyai anak-anak generasi muda seperti anak-anak Amni dengan Sumaya satu hari nanti dapat memimpin negara kita ke arah pesada antarabangsa. Dia bukan sahaja pemain dalam Nusantara ini sahaja, bukan. Ataupun jago kampung, bukan. Kita nak anak-anak negara bangsa ini menjadi juara di peringkat antarabangsa, dan cabaran-cabaran pada masa hadapan bukanlah cabaran-cabaran yang mudah. Kita adalah lebih kepada global. Kita perlu menyelesaikan masalah-masalah harian yang kita hadapi dalam negara dan juga dalam antarabangsa. Dan itulah sebabnya dasar pendigitalan negara ini kita wujudkan supaya anak-anak terdedah dan diberi pendidikan ke arah pendigitalan supaya kita tidak akan kalah di peringkat antarabangsa, dan kita bukan sekadar menjadi pengguna digital, orang lain cipta, kita hanya guna sahaja, bukan. Kita nak lahirkan anak-anak seperti Amni dan juga Sumaya supaya boleh menghasilkan platform, menghasilkan orang kata pendigitalan tu you all yang hasilkan benda-benda baru tu. Bukan betul. konten tu. Ya, bukan Betul, sekadar menjadi pengguna. Itulah bagi kita pentingnya dasar pendigitalan ini. Tuan Zulfakri pula? Okey, bagi pendapat saya, untuk dasar seiring dengan dasar pendigitalan negara ni, bagi kami di pihak di PPD Timur Laut, khususnya sektor pengurusan sekolah, kami ada buat beberapa projek untuk memperkasakan penggunaan ICT dalam kalangan murid di sekolah, khususnya murid-murid di sekolah rendah lah. Dan kita berkolaborasi dengan beberapa kolej swasta, especially Malaysian Open University, dan juga beberapa kolej lain swasta yang lain, untuk membekalkan komputer-komputer dan juga laptop serta device yang terpakai ataupun yang baru, kita salurkan kepada sekolah-sekolah yang memerlukan, especially, dan kita pilihlah beberapa sekolah yang layak untuk menerima bekalan tersebut. Ini kita harap dapat menggalakkan minat murid-murid kita untuk terus
terlibat dalam bidang-bidang ICT ni dan juga melakukan segala projek, assignment dan juga kerja kursus dan juga homework menggunakan komputer, device dan juga laptop yang kita bekalkan lah, sesuai dengan seiring dengan pendigitalan itulah. Ya. Ya. Sepanjang sesi penanda aras dan lawatan yang telah berlangsung di SK Bukit Gasing, apakah pandangan Tuan terhadap budaya kerja, inovasi serta amalan terbaik yang dilaksanakan oleh warga sekolah ini? Baik, terima kasih. Satu soalan yang sangat bagus. Saya sebenarnya sangat teruja. Saya impressed. Okay, I am very impressed with the school's achievement. Thank Okay. you. Okey, sekolah ini telah menunjukkan satu dia sekolah model ya, sekolah model khas. Jadi memang seperti mana mengikut nama dia memang telah menunjukkan contoh-contoh terbaik dalam setiap aspek dari segi kebersihan sekolah, kekemasan, kemudian penggunaan pendigitalan, dan cara mengadakan program-program untuk membina keyakinan anak-anak di sekolah ini dan juga memberi pengetahuan input supaya mereka menjadi sangat mahir dalam bidang matematik. Semuanya memang menjurus ke arah falsafah pendidikan negara. Tahniah. Okay. Terima kasih. Tuan Zulfakri pula? Okey. Pendapat saya pula, apabila pertama sekali saya melangkahkan kaki ke sekolah ini, saya nampak environment sekolah itu sangat-sangat orang kata kondusif dan juga mengujakan kami pelawat-pelawat untuk datang ke sekolah, ya. Especially bila kita lihat bila kita berjumpa dengan murid-murid, tak payah kita tengok di luar sana, kita tengok 2 orang murid kita menjadi moderator di sini juga. Okey, sangat hebat, sangat berbakat dan itulah hasil daripada didikan para guru yang berdedikasi di sekolah ini. Okey, saya dapat lihat juga guru-guru di sekolah ini seboleh-bolehnya mereka cuba mencungkil bakat dan minat murid-murid. Sebab itu kita dapat lihat tadi murid-murid yang fasih berbahasa Cina dan juga murid-murid yang sangat berbakat untuk mengendalikan podcast sebegini dari segi kerja-kerja di luar teknikal dan juga di depan podcast dalam podcast kita. Tahniah diucapkan kepada pendidik-pendidik, juga pentadbir di sekolah sekolah inilah, ya. Selaras kalau saya dengar sekolah Bukit Gasing, sekolah Bukit Gasing, tapi saya fikirkan spinning gasing. Spinning gasing, dia berpusing dan dia menyeluruh, dia mencakupi dalam holistik, keseragaman dan juga keseluruhan aspek. Dia nak cemerlang dalam keseluruhan aspek. Yang itulah, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua tetamu atas perkongsian yang sangat bermakna dan memberi inspirasi kepada kita semua. Semoga segala perkongsian pada hari ini dapat memberi manfaat kepada para pendidik, murid dan seluruh komuniti pendidikan dalam usaha melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan celik digital. Saya Nuzara Sumayah dan saya Nora Amni Humaira. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Podcast Sembang Digital di BGS TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.